Assalamualaikum. Hari ni saya dicabar oleh teman saya untuk membuat satu cerita seram yang mengisahkan tentang diri dia juga. Dia ada bagi cerita dia kat saya dan saya akan cubalah sedaya upaya. Kisah yang dia beri kepada saya ni pengalaman dia sendiri, iaitu tentang menekut burung wak-wak. Sebelum kita mulakan, saya nak berterima kasih kepada siapa-siapa yang baru subscribe saya. Saya mendoakan anda semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan di dunia dan di akhirat, InsyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Dan mana yang baru tengok video saya mohon sangat kepada anda semua untuk bantu saya untuk subscribe channel saya, untuk saya terus buat kisah-kisah yang lebih baik lah, InsyaAllah. Saya akan menjadi watak kawan saya yang beri saya cerita ni lah. Okey. Pada satu hari itu hari Sabtu. Hari Sabtu ni kerja balik awal. Pukul 3 petang ke 4 petang dah balik. Time tu aku balik dalam pukul 4 petang sampai rumah. Masa aku sampai rumah tu, aku baru parking motor. Ketika aku parking motor tu, kebetulan kawan sekampung aku ni singgah kat aku sebab dia nampak aku ni masih dekat depan rumah, atas motor lagi kan. Dia singgah, dia tanya pada aku, Syam, baru balik kerja ke? Aku baru balik kerja. Kenapa, Zal? Tak, aku ingat malam ni aku nak nekut burung wak-wak. Nak ikut? Nak ikut, jom lah. Kita ajak yang lain sekali. Boleh juga, aku pun dah lama tak nekut ni. Tapi kau apa? Janganlah lambat sangat. Lambat sangat aku nak rehat juga. Aku nak cuti esok. Walaupun aku cuti, aku nak rehat juga. Tak adalah, dalam pukul 8 macam tu kita pergilah, kata Dek Rizal. Okay, kalau macam tu, okay, pukul 8 malam aku datang rumah. Okay, baik. Jangan lupa pula. Okey. Aku tak lupa. Rizal ni dia duduk, rumah bujang ni pun dalam kawasan kampung kami juga. Tak jauh pun. So dekat. Dalam rumah bujang ni ada lagi kawan-kawan kami yang sewa di situ. Ada dalam 5-4 orang lagi. Okey. Malam tu jam pukul 8 malam, aku pun terus pergi rumah Rizal. Baik aku sampai rumah Rizal tengah siap barang-barang untuk dia nekut lah, untuk kami pergi nekut. Lepas kami siap, aku tanya Rizal, berapa orang kita nak pergi ni, Rizal? 3 orang, aku, Hang dengan Lui. Mana Lui? Lui ada tu, tengah siap. Okey. Dah lebih kurang dalam pukul 8 suku, 8.15 macam tu, kami pun dah siap dah. Kami naik 2 motor. Aku naik motor dengan Rizal dan Lui naik satu motor. Tempat yang kami nak pergi nekut ni dalam ladang kelapa sawit. Kami punya kampung dalam bahagian ladang kelapa sawit. So tempat yang kami nak pergi nekut ni kira dalam satu kawasan lombong, dan dalam kelapa sawit juga. Agak nak kata jauh tu tak, tapi jalan dia agak adventure lah, jalan